Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas izin Allah. Sama-sama okey. Sama-sama pada malam ini, iaitu malam yang ke-7 tak silap saya, kita bertarawih datang ke rumah Allah dalam keadaan imannya sihat dan fiziknya sihat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seperti biasa tuan-tuan, sekitar 15 minit yang saya ada ni agak terlalu suntuk, tapi insya-Allah dia difahami oleh semua dan mudah-mudahan boleh dibawa pulang dan dikongsikan bersama keluarga untuk kita amalkan. Hari ini para jemaah sekalian, kita nak kongsi tentang akidah, iaitu sebagai sebab kepada kejayaan dan kecemerlangan sebagai seorang Muslim. Tentang, kalau saya tanya tentang apa itu akidah, saya yakin tentang ketahui daripada awal sampai akhir. Yang umum, tasdiqun bil qalb, iaitu mempercayai dengan hati, wa taqrirun bil lisan, berikrar atau kita menyebutkan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh badan. Jadi nama akidah, kalau percaya saja tapi tak buat, adakah itu akidah? Bukan. Semua orang boleh percaya Allah itu wujud, tapi tak mahu sembahyang. Itu macam Abu Lahab. Semua orang boleh percaya Muhammad itu pesuruh Allah, tapi tak mahu ikut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana nak puasa? Tuan-tuan, itu bukan nilai iman atau akidah seorang yang seperti Allah mahu. 3 pecahan tadi yang saya sebut adalah yang dipukul ataupun yang dikeluarkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bila saya sebut Ahlussunnah wal Jamaah, tuan-tuan, hari ini semua orang mengaku di Ahlussunnah wal Jamaah. Ini mengikut kebahagiaan kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah, yakni dia tidak berbawa kepada mungkin kecenderungan yang terkeluar daripada kefahaman Islam. Anda tahu macam mana tuan-tuan, sebab semua orang mengaku sekarang ni Syiah pun bilang di Ahlussunnah wal Jamaah, semua juga bilang di Ahlussunnah wal Jamaah, semua orang nak babit. Ada kisah kata orang putih, terserah anda. Tapi mesti 3 komponen ini ada dalam diri kita, barulah dinamakan akidah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu Nabi di Makkah, tentang jadi maklum 13 tahun Nabi berdakwah. Apa yang Nabi perjuangkan itu tidak lain dan tidak bukan akidah, tidak bukan akidah. Maksudnya tak ada yang Nabi konsentrate sebagai perkara utama. Tajuk perbuatan Ahli Makkah, ada Nabi baru, Nabi yang bawa Islam, agama baru, semua Allah. Nabi sebut ayat-ayat, hatta ayat-ayat yang turun, ayat-ayat makiyah, tentang ayat-ayat yang berkisah tentang akidah, banyak yang memfokuskan kepada kepercayaan. Sampai Madinah, kepada akhirnya tak isi atau dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berteraskan akidah, ia dan lain-lain. Maknanya saya nak sebut di sini, akidah ni tuan-tuan memang tak boleh lari daripada berpegang dengannya. Saya bahagian kita datang ni kerana akidah, kita datang ibadah. Tuan-tuan, tak ada namanya ibadah kalau tuan-tuan tidak mempercayai Allah, tuan-tuan tidak mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So kena establish akidah dulu sebelum ibadah. Dalam hati kena sebut dengan lidah, kena
terkejut dengan amal. Saya tuan-tuan, kita semua percaya. Tapi sejauh mana akidah yang kita ada hari ini boleh pakai untuk sampai masa depan? Saya tanya ni, tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf kalau dia mungkin sedikit provoke atau sedikit poking. Mungkin kita ramai di sini. Tapi mungkin kita juga belajar akidah, pelajaran tauhid. Tapi kalau tuan-tuan boleh muhasabah balik untuk diri kita, pelajaran untuk diri kita, apakah saiz pelajaran akidah yang kita ada selama ini dan sampailah pada hari ini? Jadi yang saya sebut ni, untuk kita tukar ilmu akidah yang kita ada, kepercayaan yang kita ada. Saya mengerti kita semua dan sebilangan besar kita yang sebagai seorang Muslim, kita memang sudah beramal dengan amal yang saleh. Tapi tentang subjek akidah, teori akidah, mari kita ukur saiz ilmu yang kita ada untuk kita muhasabah. Nah, saya selalu sebut tentang kalau saya ceramah tahun-tahun kat sini, sampai tahun lepas belakang kan, saya ingat je. Saya ingat lagi kok. Tapi saya ada kitab kat depan, tuan-tuan tak ada. Tapi saya ingat je belakang tu. Tapi gini, kita kadang-kadang belajar yang memang lantang. Betul, banyak subjek macam tu. Buku Marilah Semayang, bagus tak ada betul? Bagus. Buku karangan Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Marhum Ustaz Ahmad Syal Haji kan, buku yang Marilah Semayang tu, itu bagus. Itu buku Marilah Semayang untuk orang nak belajar semayang umur 7 tahun atau orang baru mula nak semayang. Alhamdulillah kita membesar, kita hidup sebagai Muslim, penghayatan solat kita berkembang. Takkan nak hanya pada kitab Marilah Semayang. Saya nak tuan-tuan sudah ikut, tuan-tuan sudah penuhi, tuan-tuan sudah punya ilmu. Bagaimana untuk tuan-tuan menghayati semayang dengan lebih baik lagi dan melakukan semayang dengan lebih baik? Akidah bagaimana tuan-tuan? Kita percaya Allah itu wujud, itu dari diri yang percaya. Kita percaya Nabi Muhammad SAW itu percaya Allah, Quran itu kitab Allah, sudah percaya. Tapi adakah percaya dari dulu sama percaya sekarang, percaya yang sama? Tuan, cabaran dalam hidup lain-lain. 60 tahun dulu, atau mungkin saya tak keterlaluan bagi 60-70 tahun dulu, orang buang air, apa datang, angkat Nabi. Sekarang tuan-tuan, flash. Islam mengikuti perkembangan. 60 tahun dulu, isu Islam, isu akidah, isu tak berat-berat sangat. Ataupun ada, tapi tak challenging seperti hari ini. Hari ini kita ada isu akidah macam-macam tuan-tuan. Kita ada orang yang menegakkan hadis Rasulullah. Kita ada orang yang mengakui dia Allah. Kita ada orang yang mengakui dia Rasulullah. Kita ada orang yang memahami nas itu dengan cara yang berbeza. Tapi kita ada orang yang background liberal. Kita ada orang macam-macam. Tapi saya tahu cara satu daripada dia salah. Orang zaman dulu pun ada juga. Tapi zaman sekarang kalau orang question kita pada satu perkara akidah, takkan jawapan-jawapan dulu. Saya bagi contoh. Orang bilang, kalau orang tanya, Tuhan bagaimana? Kita jawab dulu macam mana tuan-tuan? Tak boleh terjawab kalau saya salah. Kita bilang, jangan tanya Tuhan macam mana. Pas, ini soalan jangan tanya. Itu 60 tahun dulu, boleh pas. Sekarang orang tanya, kenapa masuk masjid Allah? Masjid Allah tak ada berhala, tak ada apa-apa tanda, tanda itu Tuhan. Tentang itu, saya tahu sebelum cari dia tak cari. Saya tahu sebelum itu, ada orang kata kita sembah Kaabah tu kita sembah Blackstone dia bilang. Kita tak sembah Kaabah, kita tak sembah Allah. Orang kata datang tanya, masa masjid kita kosong, ibaratnya tak ada apa-apa objek yang kita gantikan sebagai Allah. Orang tanya, mana Tuhan kamu? Bagaimana kamu semayang? Dan kamu sembah kepada Tuhan yang tidak wujud atau
bisa. Tidak, maknanya saya boleh mengatakan je. Isu akidah, malah orang berfikirkan bukan hanya masalah sembahyang. Sekarang ni orang ambil tahu tentang Islam. Kita gembira tuan-tuan. Orang ambil tahu tentang sembahyang kita, puasa kita. Orang komen di laman sosial. Orang Melayu puasa mulut busuk di dalam. Tak boleh jawab tuan-tuan. Kalau ada jawapan yang baik kita boleh jawab. Tuan-tuan, kita baca China, kita sebut apa? Orang kata China dan puasa yang disebutkan pada pegawai-pegawai alam supaya tidak mengejas produktiviti mereka. Ini cabaran. Tuan-tuan, akidah kepercayaan kepada Allah Rasul yang enam itu tidak terkecuali daripada cabaran yang wujud pada zaman hari ini. Tuan-tuan, wallahi fa'allah, saya pernah ada klien yang mencabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di kalangan klien yang datang yang bilang, ini agama bukan agama saya, ini agama mak saya. Kan ini exist di dalam, dia bukan satu tahap, dia semua boleh dekat-dekat sini, bukan jauh-jauh sangat. Saya pun kata orang sini, dia besar apa? Besar kemudi kecil lah, dalam bantu dia capu cabak, bukan buat sikit air dia. Kita ada dalam Islam orang yang malam mengkeji, terdapat dekat laman sosial anak-anak muda yang mengkeji Allah, yang mengkeji Rasulullah. Saya maaf saya sebut contohnya, ada yang sebut Allah tu best BAST dengan stafan-stafan kebahagiaan. Yang tak wujud mungkin di negara orang lain tentang akidah, cabaran akidah itu tak ada zaman dulu. Tentang mana ilmu kita. Saya bisa dalam masa 12 minit yang ada tadi tu, barulah sama-sama kita pertingkatkan ilmu kepada akidah Islamiyah. Kalau betul nak berjaya dunia dan akhirat. Allah sebut, tak silap saya dalam surah Al-Kahfi, وَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Tak silap surah Kahfi kan tadi? Surah Kahfi. Allah bilang, siapa yang ingin bertemu, berjumpa, bersua dengan Tuhannya yang menciptanya, Tuhan yang memilikinya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang salih. Tetapi amal salih tak wujud kalau orang tidak mempercayai Tuhan yang memilikinya. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu di sana, milik Allah. Allah sudah sembahyang, maka wajib ke atas kita sembahyang. Allah memang puasa 1 bulan, kita wajib ke atas kita puasa. Kerana itu syariat Allah. Ibarat Allah itu Tuhan, kita ini hamba. Kata Allah, kalau Allah, kamu harus amal salih. Sedang tak ada nikmat lain selain daripada bersuara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud saya, balik kepada Allah dengan nafsu mutmainnah, jiwa tenang. Kan nanti ada nikmat, Nabi SAW bilang, yang kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah takkan menyanyiakan hamba-Nya. Dan Allah sebut pada ayat itu di hujungnya, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan janganlah kamu ataupun dia mensyirikkan, menyatukan dalam penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Tentang kita buang khurafat. Bagaimana kita buang khurafat? Bila akidahnya kuat. Kita buang semua amalan-amalan saka. Tuan-tuan, yang ada saka ni masih hot lagi. Orang masih tanya kita, masih tanya ustaz-ustaz. Dan ustaz-ustaz pun boleh jadi bomba juga. Dia tanya masih saka. Saya kalau orang tanya saka ni, saya buat sikit. Kadang yang saya tanya, saya yang lebih tanya kepada ahlinya. Masih begitu tidak? Masih tak lagi ada orang nak guna-guna ayat untuk orang, saya sebut, untuk orang jampi-jampi. Maksudnya jampi dengan maksud yang berlain daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita ada ustaz
Ustazah pun tak terkecuali yang dia ajar kita masak nasi kosok lauk, apa tu, ledak lauk, baca ayat takut tak cukup. Kalau suami ibu-ibu, kalau suami ibu-ibu asyik ingat orang lain masak nasi, dia baca ayat lain, kita masih ada tentang dia itu semua. Kita tahu tidak ada yang boleh memberi oleh Allah, tidak ada yang boleh menghalang kecuali Allah. Tentu kalau Allah kata nak bagi, laranglah, sekatlah, hadang macam mana pun tetap dapat. Kalau Allah kata tak dapat, tuan-tuan jangan harap, datanglah bantuan bagaimanapun. Ketahuilah Allah itu segalanya dan Allah itu mengatasi segala sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Akhirnya tentang bagai saya dengar orang ramai gambar, saya dah cukup dapat. Pasal ni dia TV dia tuan-tuan, TV dia 15 minit. Orang bilang saya tak boleh lama sangat, kita nak tarawih, tuan-tuan balik, tuan-tuan explore. Ini saya rasa kalau tuan-tuan nak kaji atau tuan-tuan nak baca lebih sedikit, Suratul Kahfi ayat berapa? Saya cari ayat tadi. Tuan-tuan cuba explore Suratul Kahfi. Suratul Kahfi sendiri isinya banyak yang berkaitan dengan akidah. Mungkin oleh Ramadan pada tahun ini untuk kita memahami Suratul Kahfi, untuk kita beriman kepada Allah, beriman kepada rukun Islam berenang dengan lebih baik dan berjaya dunia dan akhirat. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, kita harus lakukan sesuatu yang baik di mata Allah dan tidak hanya baik di mata manusia. Dia mesti selalu, kalau di mata manusia baik tapi di mata Allah itu tidak baik, ketahuilah itu bukan kebaikan. Tapi buatlah sesuatu amal, walaupun sedikit, dia baik di mata Allah, dia baik di mata manusia. Perbaiki tali kita dengan Allah dan perbaiki tali kita sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas.